Kita ni dah doa setiap malam pun. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan jodoh terbaik. Kalau dia bukan jodohku, kau jauhkanlah ya Allah. Setiap malam kita doa macam tu, betul tak? Sebabnya kita nak ada pasangan hidup tu. Tapi malam je berdoa, siang tak ada pun usaha. Tak ada pun kita rasa macam nak mencari dengan bersungguh-sungguh. Orang reject sekali dah kita putus asa dah. Hati tu masih tertutup bila ada orang nak kenal. Kita dengan ego kita, bila ada orang yang mungkin kualiti dia rendah sikit daripada kita, mulalah kita reject cepat-cepat. Sampai bila kita kena doa dan juga kita kena ada usaha yang bersungguh-sungguh. Dan juga kita kena berlapang dada dengan siapa yang bakal hadir dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin dia kurang daripada satu sudut, tapi dia ada lebih dari satu sudut. Dan juga kena sedar, kita ni bukan sempurna juga. Kadang-kadang kita mungkin bagus dari kerjaya, kerjaya kita bagus, duit kita banyak, pendidikan kita bagus, tetapi kita ada kekurangan dari sikap kita. Sikap kita kadang-kadang memang siapa-siapa yang kenal kita pun akan rasa meluat dengan diri kita. Tapi bila dah ada orang yang datang, dia boleh terima sikap kita, longgarkanlah kriteria-kriteria yang mungkin kita ketatkan sebelum ni. Dapat calon pasangan yang baik, yang berakhlak, yang jaga agama pun dah cukup dah. Bab paras rupa, bab kerjaya semua tu, cubalah bincang baik-baik. InsyaAllah yang serius, yang baik, yang jujur akan jumpa yang sama juga dengan dia. Yang penting kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik hati manusia, penentu jodoh kita. Kita usaha sehabis baik dan juga kita akan dapat apa yang kita nak, insya-Allah. Yakin dan juga bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda belum jumpa lagi calon jodoh, tak tahu nak cari kat mana, jom ke Tirjana.my, portal cari jodoh, tempat orang single dalam Malaysia ni berkumpul. Laburkan sedikit masa, wang dan juga tenaga anda untuk mencari pasangan hidup dekat situ. InsyaAllah ada pasangan yang anda cari selama ni.